Nabi kata kalau kamu mimpi yang menakutkan kamu, bangun tu kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah 3 kali belah kiri. Bukan ludah Helio, tuh gitu. Kalau ludah Helio bini sebelah, ija muka bini. Faham lagi? Tak muka. Faham? Bukan wak gitu. Tuh gitu. Tak. InsyaAllah Nabi kata siapa buat gitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah 3 kali isyarat belah kiri, dia bangun siang hari tidak berpanjangan rasa takutnya tadi. Faham? Tidak kan kita debor kan? Nak? Dan yang ketiga, igawang. Tak ada benda apa, saja bodoh saja je. Igawang dia panggil. Tangan-tangan terakak, kaki-kaki terakak. Faham tak? Tengah-tengah tidur cakap. Tak apa lah. Turun minyak. Tak turun tangan datang. Faham lagi? Dah, contoh. Tak ada maksud apa saja dah gitu. Ada hau benda, tidak hau benda. Dah, mimpi bodoh dipanggil. Jumpa payang mah. Kan payang mah. Dah payang mah nak cari dua mana? Mah susah payang. Tu nak. Jumpa tu terik juga. Oh, kaya. Dah pada bini. Cabut habis sanggup bini. Faham lagi? Hak bodoh tu bila dia bangun tengok payang tu tak ada dah. Dia tidur mula nak ambil mula. Faham? Kalau tidur mula nak ambil sudah.